Dalam satu video yang dimuat naik di akaun TikTok Dana Shops, tular sebuah rakaman live yang menampilkan anak perempuan kepada pengasas kosmetik terkenal, Bonda Rozita Ibrahim, Nur Ain Sufiah bersama ayahnya yang dikenali dengan panggilan mesra Abang Haji. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Umum mengetahui bahawa Abang Haji merupakan bekas suami kepada Bonda Rozita dan hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan beberapa orang anak. Dalam suasana hangat yang melibatkan isu antara anak-anak Bonda Rozita dan seorang selebriti, kemunculan Abang Haji dalam siaran langsung Ain berjaya mencuri perhatian serta memberikan ketenangan kepada para penonton. Pelbagai perkara dikongsikan dalam sesi tersebut, semuanya membawa mesej yang positif dan menyenangkan hati. Ramai yang terkejut melihat sisi mesra dan ramah Abang Haji yang ternyata petah berkata-kata dengan gaya penyampaian yang tenang dan menyenangkan. Menjelang penghujung siaran langsung itu, Abang Haji sempat menitipkan pesanan kepada para penonton agar sentiasa mengungkapkan dan mendoakan perkara-perkara yang baik. Ain juga dilihat ceria dan selesa ketika berbual bersama ayahnya itu, memperlihatkan hubungan erat antara mereka yang mungkin tidak diketahui ramai sebelum ini. Video berkenaan telah menarik perhatian ramai netizen yang rata-ratanya memberikan respons positif terhadap kehangatan dan aura baik yang terpancar sepanjang live tersebut.